proses menghasilkan seni tekad ini, saya akan menunjukkan alat dan bahan dalam penghasilan seni tekad ini. Okey, seni tekad yang akan saya tunjukkan pada hari ini ialah seni tekad sulaman timbul, yang di mana bahan asas sebenarnya menggunakan benang emas dan kain baldu. Tapi hari ini saya akan menggunakan bahan gantian yang lebih memudahkan cikgu dan pelajar untuk mencarinya di kedai. Okey, baik. Kita kenal dahulu dengan alat dan bahan dalam penghasilan seni tekad ni. Okey, yang pertama kita perlukan benang. Okey, inilah benang. Okey, tips dalam pemilihan benang. Okey, pastikan benang yang anda pilih warnanya mestilah kontra dengan warna kain. Okey, hari ini saya menggunakan bahan yang kedua iaitu kain cotton. Okey, kain cotton yang saya gunakan ialah yang berwarna ungu. Okey, ungu merupakan warna kegemaran saya. Jadi saya menggunakan warna ungu. Cikgu dan pelajar sekalian boleh memilih sendiri warna kegemaran cikgu lah. Dan pelajar sama ada sekiranya mempunyai kewangan yang lebih, bolehlah membeli kain baldu. Okey, kain baldu harga lebih kurang RM9 semeter. Okey, setelah dah dapat tu kita potonglah kain ni dalam lebih kurang saiz separuh ekor dan kita jahit tepi untuk memastikan kain ini tidak mudah terkoyak. Okey, bahan yang seterusnya, alat yang seterusnya, kita perlukan jarum, kita perlukan gunting. Okey, ini kalau dalam kita panggil snipper, gunting macam ni. Okey, apa-apa gunting pun cikgu boleh gunakan. Okey, yang seterusnya bahannya bukan bahan, maafkan saya, ini alat. Okey, alat yang kita perlukan ialah ram. Okey, ram ini ada dua bahagian. Okey, satu yang berada di dalam dan satu yang berada di luar. Okey, yang di luar ini dia fungsinya akan mengunci kain tu nanti. Okey, fungsi ram ini adalah untuk menegangkan kain. Okey, sekiranya pelajar dan cikgu dia ada ram, jangan risau, jangan bersedih, kita boleh gunakan. Okey, ini bahan yang kita boleh ada. Kita boleh gunakan sebagai gantian untuk bingkai gambar ram, ataupun cikgu dan pelajar boleh hasilkan bingkai ini menggunakan mounting atau kotak tebuang, kotak lama. Yang pasti yang perlu, yang wajib kita ada di bahagian tengah ini. Okey, lihat. Okey, dia mesti ruangan yang kosong. Okey, jadi sekiranya cikgu menggunakan frame atau bingkai gambar ataupun kotak itu tersebut yang telah kita jadikan frame, jangan lupa cikgu, kita perlu ada klip kertas yang sebegini. Okey, klip kertas ini fungsinya adalah untuk kita klipkan kain kita nanti di sini. Okey, contoh saya tunjukkan. Okey, ini kainnya. Cikgu perlulah meregangkan dia begini. Okey, kita akan regangkan dia. Okey, fungsinya kita akan klipkan di sini satu. Cikgu perlukan 4 lah untuk sekiranya menggunakan bahan yang begini. Kerana kita nak regangkan dia, maafkan saya. Okey, begini. Ini secara asasnya di sini kita akan gunakan 4, di sini dan di sini. Jadi di bahagian tengah dia merupakan bahagian kosong. Jadi memudahkan pelajar dan cikgu untuk menjahit. Okey, tapi hari ini saya tidak akan menunjukkan cara untuk menggunakan bingkai gambar kerana saya mempunyai ram. Ini saya akan tunjukkan macam mana kita nak menghasilkan seni tekad ini menggunakan ram. Okey, sebelum saya memulakan proses penghasilan ini, yang terakhir saya terlupa untuk tunjukkan kepada cikgu dan pelajar ialah kita perlukan mempuluh. Okey, ini ialah mempuluh. Okey, mempuluh yang telah saya lukis. Okey, mempuluh yang saya lukis ini akan digunting, akan menjadi bentuk sebegini. Mempuluh ini penting dalam penghasilan karya seni tekad timbul kerana ini merupakan motif yang akan kita sulam. Okey, baik. Selesai di situ untuk bahan dan alat. Okey, yang terakhir saya terlupa, kita perlukan gam. Okey, gam ini adalah gam polystyrene atau gam latex general purpose, boleh gunakan di atas pelbagai permukaan ataupun cikgu boleh mencari gam fabric yang sesuai. Okey, fungsi gam ni ialah kita nak melekatkan mempuluh ini pada kain. Okey, sekiranya cikgu tidak mahu menjahit mempuluh ini pada kain.
Okey, kita ada dua cara. Yang pertama, cikgu boleh jahit mempuluh ini di atas kain, atau yang kedua, cikgu boleh gamkan saja. Okey, hari ini saya akan tunjukkan dengan cara yang saya buat dengan lebih mudah, iaitu gam. Okey, kerana biasanya pelajar menghadapi masalah apabila hendak menjahit mempuluh itu. Okey, kita kena menjahit mempuluh itu sebelum kita menyulam pada mempuluh itu. Okey, baik. Okey, ini proses yang pertama. Cikgu harus lekatkan kain ni, letakkan kain di atas ram yang di bahagian dalam ni. Okey. Kemudian ambilkan ram yang pengunci ini, cikgu letakkan di atasnya sehingga dapat begini. Okey, bila dah dapat begini, cikgu jangan lupa kuncikan dia pada skru ini bagi memastikan kain ini sentiasa tegak. Okey. Okey. Tara, dia dah jadi macam ini. Okey. Baik. Yang seterusnya, kita akan susun mempuluh ini di atas ram ini. Di atas ram. Maafkan saya, di atas kain. Okey. Okey. Yang hari ini saya tunjukkan, kita hanya menggunakan gam dan lekatkannya sahaja. Okey, kita akan lekatkannya. Cikgu perlu berhati-hati dengan pelajar, berhati-hati menggunakan gam. Jangan terlalu banyak. Okey, sebentar, saya akan tunjukkan pada cikgu dan pelajar bagaimana hasil setelah kita melekatkan mempuluh pada kain ini. Okey, baik. Saya tunjukkan pada cikgu ya dan pelajar. Okey, hasilnya begini. Okey, ini cara yang mudah untuk kita lekatkan mempuluh. Cara yang kedua ialah kita boleh jahit. Okey, ini tak ada masalah. Jadi cikgu biarkan kering sebentar bagi dia lekatkan kertas mempuluh ini pada kain tersebut. Okey. Saya terlupa untuk memberitahu, mempuluh ni boleh kita hasilkan daripada kad manila card atau kertas lukisan yang keras. Okey, bila cikgu dah selesai begini, okey, saya menganggarkan dan mengandaikan bahawanya kita dah lekat dalam beberapa saat saja dan beberapa minit ni. Okey, kita akan mula menjahit. Okey, menjahit dan menyulam. Kita akan mula menyulam menggunakan benang yang telah saya ikat dan saya telah simpulkan di hujungnya dengan menggunakan jarum ini. Okey, cara menyulamnya ialah daripada bawah ke atas. Okey, contoh saya tunjuk. Okey, begini. Kita sulam di sebelah. Kita meliputi mempuluh tersebut. Okey, kita harus sentiasa menyulam dan mengikuti. Cikgu harus meliputi mempuluh tersebut. Jangan nampak kertas tersebut. Okey, bila kita menggunakan benang yang begini, okey, ini yang benang jahit biasa. Jadi cikgu perlu membuat beberapa lapisan supaya hasilnya lebih tebal, timbul dan lebih menarik. Contohnya saya tunjukkan hasil separuh daripada hasil kerja saya yang belum selesai. Okey, cikgu boleh tengok. Okey, ini ialah mempuluh. Okey, ini saya tidak gunakan gam, saya menjahitnya. Okey, ini kaedah yang kedua lah, kita boleh jahit mempuluh ini. Okey, ini apa yang saya katakan ialah cikgu menyulam, pastikan tidak nampak kertas mempuluh tersebut, kad mempuluh. Jadi cikgu akan dapat begini. Hasilnya begini. Okey, penuh meliputi kertas tersebut. Okey. Jadi cikgu boleh teruskan. Hasil kerja ini sangatlah mengambil masa dan perlukan ketelitian. Jadi cikgu kena dan pelajar-pelajar perlu berhati-hati dalam menggunakan peralatan seperti jarum ini kerana mungkin boleh tercucuk jari bagi yang tidak biasa menjahit. Okey, jadi saya tunjukkan sedikit hasilnya.
cara jahitannya daripada bawah dan ke atas begini. Okey, sedikit, mungkin tidak berapa nampak, tapi cikgu di akhirnya cikgu akan dapat hasil yang begini. Okey, setelah cikgu dapat hasil yang begini, okey, ini saya belum siapkan lagi 1 mempuluh. Jadi bila cikgu dah dapat hasil yang begini, cikgu bolehlah framekan untuk disimpan. Jadi hasil ni kita akan tunggulah hasil pelajar-pelajar saya yang akan hasilkan ini. Jadi sampai di situ saja untuk proses dalam penghasilan seni tekad ini. Jadi terima kasih kepada semua yang menonton video saya. Maaf anda ada terkasar bahasa, dan kalau sekiranya tidak faham bolehlah bertanya atau memberi komen di video saya. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih. Okey, bye.